masak apa? Hari ni kita masak hati limpa goreng kunyit. Mula kita gaulkan limpa dengan hati bersama kunyit. Kita biarkan seketika. Panaskan minyak. Kita tumiskan bawang putih dan halia. Kita tumiskan sampai naik bau. And then kita masukkan limpa yang digaul kunyit tadi. Kita masak hingga separuh masak. Lepas tu kita boleh masukkan hati yang sudah digaul kunyit. Kita masakkan seketika. Jangan kerapkan kacau, takut nanti hati tu hancur. Boleh masukkan sedikit air, masukkan lada hitam, and then masukkan sos tiram, and then gaulkan sampai sebati. Boleh masukkan carrot, and then kita masukkan cili merah mengikut atas kepedasan. Boleh masukkan bawang Holland yang dipotong besar-besar. Kita masukkan kacang panjang yang dipotong panjang-panjang. Kita gaulkan dengan sebati. Last sekali kita boleh perasakan dengan garam. Apabila semua sudah masak, bawang dan kacang panjang dah layu, makanan siap untuk dihidang. Jom makan!